ulaikal muqarrabun, itulah orang yang didekatkan kepada Allah. Maka itulah 3 golongan. Golongan yang paling istimewa siapa dia? Itulah as-sabiqun as-sabiqun. Golongan paling tinggi di sisi Ar-Rahman. As-sabiqun as-sabiqun. Nombor 2, ashabul maimanah. Golongan yang kedua yang juga baik tapi duduk di nombor 2. Mereka adalah golongan kanan. Jadi di sisi Allah yang selamat cuma 2. Golongan kanan, dan yang paling istimewa golongan yang bersegera, as-sabiqun as-sabiqun. Terus kita masuk ke ayat 12. Fi jannatin na'im, mereka berada dalam syurga. Thullatum minal awwalin, majoriti orang istimewa ini golongan yang awal. Wa qalilum minal akhirin, sedikit, bukan tak ada, sedikit, qalil yang kemudian. Sehingga Imam Al-Hasan berkata, kita dah terlambat, kita ni termasuk golongan kemudian dah. Jadi ada mungkin sabiqun nas-sabiqun yang muqarrabun tu masih ada peluang. Sikit kita dah terlambat. Peluang untuk jadi sabiqun nas-sabiqun dah boleh kata tertutup. Sebab kita bukan golongan yang awal, yang teruji dengan dahsyat, yang berjaya memikul ujian. Kita golongan yang dah lama di ujung. Dan jika ada yang hebat, taklah sehebat mana. Hari ni jumpa orang hebat, hebat dia, hebat. Hebat macam mana tu? Semayang tak tinggal, cuma subuh saya tak bangun. Oh, hebat lah tu, hebat. Tapi tinggal juga, tinggal. Tapi banding dengan dia tak semayang langsung. I kira alright lah. I tinggal semua baru pada muka kayu. Allah nak gempak kita. Oh, dia ni okey juga lah, insyaAllah. Dia tak mau lawa-lawa. Cuma si sekala lah pergi kasino, kenalah wines supporter. Itu pun setahun sekali saja, setahun sekali. Tu kira bagus lah tu kononnya. Jadi kita di dunia yang macam itu sekarang, yang bagus itu pun alhamdulillah bagus, tapi kualitinya taklah tinggi mana. Jika kita kata kelas A ada 50 orang, kita mungkin nombor 50 dapat. Kelas A you, Masya Allah, Faisal nombor berapa? Nombor 50. Allah, pasal apa duduk ke belakang sangat? Jangan fikir ke belakang. A, yang penting A. Yang penting A. Yang nombor 1 di kelas A bukan kita lah. Itu kata Imam Al-Hasan dalam tafsirannya. Tapi ini akan kita perincikan insya-Allah pada minggu hadapan. Kita nak perincikan mengapa Allah mengatakan golongan yang istimewa ini, yang Allah sayang ini, as-sabiqun as-sabiqun ini, Allah kata majoriti orang dahulu, sikit sangat yang sekarang. Mengapa? Kita nak perincikan pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan pada petang ini mendatangkan banyak kebaikan kepada kita. Allah peringatkan kepada kita tentang hari yang tidak ada keraguan tentangnya, tentang hari yang pasti berlaku, yaitu hari waqi'ah. Dan hari waqi'ah adalah hari kiamat sebenarnya. Dan Allah mengatakan bahawa di sana ada manusia yang dihinakan, mereka menjadi rendah, walaupun di dunia mereka dianggap tinggi. Dan ada yang sebaliknya. Kita mengharapkan di dunia hari ini kita jangan terpedaya dengan dunia. Kita hidup di dunia, itu benar, tapi jangan terpedaya dengannya, itu saja. Bagaimana kita menjaga diri agar tidak terpedaya? Kita sebutkan tadi, kenalilah jalan kita. Kenalilah jalan yang kita pilih.
dan pilihlah jalan yang Allah redai, dan jalan itu ialah siratum mustaqim, jalan lurus berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan berjalanlah di atas jalan itu secara yang betul. Maka untuk berjalan secara yang betul, kita perlukan peraturan hidup yang betul. Maka kita perlukan din, kita perlukan risalah Islam yang lengkap lagi sempurna. Maka dengan jalan yang betul dan cara hidup yang betul, kita harapkan kita ditinggikan di sana, insya-Allah. Dan kita juga pada petang ini mengenali 3 golongan yang akan wujud di hari kiamat. Pertama, golongan kanan, ahli syurga. Keduanya, golongan kiri, ahli neraka. Dan ketiganya, golongan ahli syurga yang paling ke depan, yang paling tinggi kualitinya di sisi Allah. Kelas pertama, peringkat tertinggi. Mereka lah as-sabiqun as-sabiqun. Dan golongan ini majoritinya golongan yang awal, sedikit datang kemudian. Kita berdoa kepada Ilahi supaya kita termasuk dalam golongan yang disukai Allah yang telah kita sebutkan tadi. Dia amat mencabar, dipenuhi cabaran dan tribulasi. Kita harapkan kita berjaya menghadapi kesemua-semuanya sehingga akhirnya kita mendapat keredaan Ilahi, InsyaAllah. Jadi terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, dan juga pada anda yang sedang mendengar kelas tafsir ini melalui streaming di internet. Juga saya harapkan anda mendapat kebaikan daripada penyampaian pada petang ini yang kita adakan di Batu Uban, Kompleks Belia Batu Uban, Pulau Pinang, Malaysia. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada minggu hadapan saya difahamkan ada satu rombongan akan ziarah Pulau Pinang dan akan menziarahi kita. Jika tak ada apa-apa halangan, insya-Allah mereka lebih kurang 40 orang akan memenuhi surau kita. Saya maklumkan agar yang hadir di surau ini tak terkejut dengan rombongan ini yang jumlahnya 40 orang lebih kurang. Mereka daripada Ma'had Tahfiz Pahang, bertempat di Kuantan. Ma'had Tahfiz ini di Kuantan. Jadi mereka datang dari Pahang, ziarahi Pulau Pinang, dan pengarah mereka, orang kanan mereka meminta izin untuk mereka ziarahi kelas kita. Dan saya merasakan tak ada masalah. Ia suatu penghormatan bagi saya yang berdil, satu penghormatan juga bagi anda yang hadir di kelas ini, sebab orang-orang yang hafaz Quran dari Kuantan atas galakan dari orang besar mereka meminta agar mereka menziarahi kelas kita, mendengar sampai habis. InsyaAllah, jika ada apa-apa halangan, mereka akan datang pada minggu hadapan, InsyaAllah. Nampaknya orang jauh pula yang akan mengisikan kelas tafsir kita, InsyaAllah. Jadi itu pada minggu hadapan. Terima kasih atas perhatian anda. Allahu a'lam bishawab. InsyaAllah sudah lama agaknya saya sudah tinggalkan perbincangan pembahasan usul Ashrin Al-Banna ini, dan saya diminta untuk rumuskan semula apa yang telah saya bicarakan selama ini. Sebab mungkin yang sudah merasakan lupa apa yang doktor sampaikan sebelum ini berkaitan dengan usul 20. Ada 20 usul yang penting untuk kita fahami demi untuk kita beramal dan demi untuk kita meledakkan dakwah di penjuru kita masing-masing. Kalau kita beramal, kefahaman kita kena betul. Jika tak betul, amal kita mungkin tak betul disebabkan kefahaman tidak betul. Demikian juga bila kita berdakwah, kadang-kadang dakwah kita itu dakwah yang songsang, dakwah yang terbabas disebabkan kefahaman kita terbabas pada awalnya. Maka usul ini merupakan suatu rumusan dari kajian Quran dan Sunnah. Dan Imam Hasan Al-Banna Al-Syahid, Imam Hasan Al-Banna daripada Mesir yang telah pun meninggal dunia sekian lama, telah menulis beberapa buah buku. Antara buku beliau yang bagus untuk kita kaji, amati dan hayati
ialah usul 20.